Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ifadah Wisha dan saya Syazza Amani merupakan wartawan TV PSS Rimba. Pada 4 November 2025 yang lalu, telah berlangsungnya sambutan Hari Kanak-Kanak Elit Cilik Madani, tanda pagar Cergas, cerdas, ceria peringkat SK Seri Beban bagi tahun 2025. Sambutan ini telah diadakan di Dataran Barokah Yusof Aman. Untuk makluman semua, sambutan ini bertujuan untuk melahirkan murid yang sihat dari segi fizikal, cerdas minda serta ceria sasiahnya selaras dengan aspirasi pendidikan madani. Pelbagai aktiviti menarik telah dijalankan sepanjang program ini, antaranya pencarian atlet cilik madani, pertandingan pakaian beragam atlet cilik dan program Timang-Timang Anakku Sayang. Semua aktiviti ini sememangnya dapat memupuk semangat kesukanan dan kerjasama dalam kalangan murid. Melangkah dengan gagah menuju medan wira, semangat yakinkan menyelah. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara, bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti. Bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh, jiwa membara, takkan pudar. sangat meriah. Semua murid sangat ceria dan penuh semangat. Mereka begitu teruja menyertai setiap aktiviti yang diadakan, sekaligus menjadi sambutan ini lebih bermakna. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti, susah dan senang kita harungi, bersatu hati menggapai mimpi. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran.
Sekian sahaja rakaman video sempena sambutan Hari Kanak-Kanak Atlet Cilik Madani. Tanda pagar, cergas, cerdas, ceria, peringkat SK Seri Beban bagi tahun 2025. Diharapkan sambutan Hari Kanak-Kanak ini dapat memberi kenangan yang indah dan pengalaman yang penuh bermakna kepada semua murid. Semoga semangat atlet cilik Madani juga terus kekal dalam diri murid-murid SK Seri Beban agar mereka sentiasa sihat dan cergas. Kami dari DVPSS SK Seri Beban mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Jumpa lagi dalam liputan akan datang. Bye!